Okey. Seri Parigi. Assalamualaikum. Selamat kembali ke Ronda Motovlog. Okey geng, hampa ingat tak hari tu kita ada pi ronda-ronda ke Terbengau, kemudian kita ke Kuala Salah, kemudian kita ke Pulau Bunting. Okey, hari ni kita nak teruskan lagi ronda-ronda kita. Kita jelajah di Yan. Siapa kata Kedah tak ada apa? Okey, hampa tengok Di Yan saja pun tak habis lagi ronda. Banyak tempat menarik lagi, kan? Okey, ni jalan ni apa? Hanya dari ni dari situ kita pergi ke tu. Kita ke Pulau Bunting, simpang tu, traffic light tu. Okay. Di Yan pun kita tak habis jelajah lagi. Ni banyak tempat lagi ni di Yan nak tahu. Hari ni aku nak bawa hamba pergi ke Seri Parigi. Kemudian kita lajak ke Kiti Hayun. Kemungkinan kita akan ke Batu Hampang. Dan seterusnya kita ke Pantai Murni. Rasa-rasanya macam nak hujan. Dah sudah mula menitik. Ya, 3 titik hujan ni. Adakah sempat kita akan sampai ke Seri Parigi? Minta dan sampai. Ni simpang yang kecil ni. Ni kalau kita lalu kita terus ya kau ni. Jalan ni terus ke Seri Parigi. Ni yang kecil. Kalau kita naik atas sikit tu, dia kona kanan tadi tu dia yang besar. Sudah menitik dah. Minta lah dan sampai. Sebenarnya lama dah aku tak main ni. Yan ni Seri Parigi ni lama dah tak main ni. Berapa tahun dah. Tak tahulah macam mana dia punya keadaan tu. Kalau kita tengok, kalau kita jelajah daripada apa di Yan ni, memang banyak tempat-tempat yang menarik. Tempat-tempat orang kata apa untuk kita rakam. Rakam. Baik-baik rakam. Kita rakam nayang aku. Okey, nak sampai lah.
Tu hampa boleh nampak tu. Depan tu. Ayak tadi tu. Ui. Ayak banyak. Maklumlah. Ni tengah hujan ni. Ni dia guys. Nampak. Seri perigi. Kita dalam hujan sekarang. Okay, nampak tu. Okey. Seri perigi. Jom kita tengok ke bawah. Kita turun ke bawah, kita tengok macam mana di bawah. Ayak syok nampak. Okey. Sebenarnya kita pun ni takut kalau nak mandi di tempat ayak terjun ni. Ni selalu jadi kepala ayak. Baru ni yang jadi kat kat Kulim kat mana tu. Yang berapa orang, 3 orang lah meninggal. Lemah. Kepala ayak tu. Itulah ni kena hati-hati kalau kita nak mandi kat tempat yang terjun macam ni Kita kena alert, kena pekor. Okey, sekarang hampa tengok tu. Nampak. Ayak tu terkejut main. Nampak syok. Kalau boleh pergi mandi memang syok ni. Tapi kita ronda-ronda je. Aku tak nak mandi.
bila nampak tu betapa derasnya ayak. Ni takut lah kalau kadang-kadang takut kepala ayak main aku tu lah. Ya kalau kepala ayak main tak ada buat apa dah. Okey, sekarang jom kita nak gerak ke Siti Hayun pula. Lama dah Siti Hayun pun tak pergi. Saja kita ronda-ronda kita tengok. Tapi tengok apa ada di Siti Hayun. Ni kalau hampa tengok sini suasana di belah Yan ni memang syok ah. Dia nampak macam sejuk ya. Tambah-tambah lepas hujan pula macam ni. Orang dah nampak. Siti Hayun pun tak ada apa dah. Satu ketika dulu orang ramai tempat ni. Aku pernah main dulu memang orang ramai. Ni nampak macam tak ada apa lah. Ni nampak selalu ni. Nampak. Itu ada ni lah ni yang nampak tiang dua batang ni. Ni dia dulu ada titi. Dia ada jambatan gantung tu. Dia boleh pergi seberang sana. Tapi sekarang ni dah selepas ni lah ni tu yang terjadi banjir besar tu ni di Yan tu ni, ingat habis rosak dah ni semua ni. Dah roboh dah. Nampak orang pun tak main dah ni. Kata biak lah. Jom, tak ada apa Siti Hayun pun. Sekarang kita nak pergi ke mana? Aku rasa tak payah pergi Batu Hampak kot. Kita terus ke Pantai Muni sajalah. Rasanya Batu Hampak mungkin tak ada apa ni. Let's go Pantai Muni.
yang pekan yang besar ni. Pantai Muni duduk di pekan yang besar. Kat corner kanan. Kamera pun itulah. Ni pun sama orang ni. Dulu elok ni tempat ni, jambatan ni kita boleh pergi sampai tengah. Tapi sekarang dah ingat jadi masa jadi ombak besar tu dia rosak kot. Sekarang dah tak boleh pergi dah. Dia dah tutup dah. Banyak kalau hampa nak main belah-belah hian ni, memang banyak tempat yang menarik. Air terjun pun ada, Pantai Muni, tepi pantai pun elok. Tu tak pergi lagi Tanjung Dawai, tak pergi lagi Tupah, Merebuk. Banyak tempat lagi. Nanti kalau hampa ikut channel ni, nanti kita akan bawa hampa pergi ronda ke Tanjung Dawai, pantai Merebuk, Tupah. Banyak tempat. Yan kalau ikut nak jelajah Yan saja pun banyak tempat. Kita akan bawa hampa pergi ronda satu tempat. Kadang-kadang tempat hampa pernah pergi pun kita bawa pergi ronda, bagi hampa tengok. Bukan nak kata Kedah ni tak ada apa, sebenarnya ada, tapi orang tak orang apa? Orang je tak pi, tak tahu. Ni kalau pantai-pantai, tepi pantai belah-belah hian ni ya, sepanjang pantai ni elok-elok semua kita boleh tengok. Ada banyak chalet. Kalau kita nak pergi inilah, nak pergi bawa anak-anak tidur semalam, banyak chalet tepi pantai pun. Kalau kita nak ronda, nanti kita pergi ronda tengok tepi pantai macam mana. Ada masjid terapung lagi Dian baru buat. InsyaAllah kalau hampa ikut channel ni, hampa boleh tahu lah kita ronda ke mana. Habis Yan kita pergi ronda Pendang, habis Pendang ronda Sik, habis Sik Baling, rata semua kita boleh ronda. Minta maaf lah ke hampa sebab aku punya kamera ni goyang. Betul. Nak buat macam mana, kamera murah. InsyaAllah nanti kalau ada duit sikit kita belilah kamera baru, kamera elok sikit. Kalau tak yang termampu kamera lah ni, ada bunyi lah. Hampa kan tengok tu pun aku cuba lah nak bagi stabil lah. Al-maklum lah, kamera 200 ni. Kalau hampa nak main kat Pantai Muni tepi ni ada lah, boleh makan-makan tepi pantai ni, syok tu no? Kalau kita boleh duduk tepi pantai, kena angin pantai tu, sambil makan. Harga semua ni berpatutan, tak mahal. Harga biasa-biasa je kalau kita nak makan kat sini pun.
Okey, akhir kalam. Setakat ini sajalah ronda-ronda kita. InsyaAllah nanti kita akan ronda ke tempat lain pula. Pasti ya tengok dalam channel ni kita bawa hampa pergi ronda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Flowers will bloom, cover the streets. Today is a beautiful day. Why would anyone take that away? Can we stay? Let's just stay. It's a beautiful, wonderful day. We rode up Pakistan.